biar. Baik. Maksuyah Nur Hayati, alhamdulillah. Puan Syarifah, Asnah, Taufan, Mariah Syuaib, Taufan juga, alhamdulillah. Rabi'ah Rubi, alhamdulillah. Nur Izzah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Zul, Marjan, Maimun, alhamdulillah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, minta kongsi-kongsi sahabat dengan sahabat-sahabat pengajian kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita boleh mula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat sama-sama sekali lagi untuk istiqamah dengan Al-Quran. Moga-moga dengan keberkatan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-puan, pada hari ini siri yang ke-39. Tuan-puan tulis di ruangan siri yang ke-39. Bagi siapa yang baru sampai itu, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke live Facebook Pusat Pakar Al-Quran Malaysia. Secara harian kita belajar 5.15 petang. Tuan-puan tulis di ruangan 5.15 petang. Kadang-kadang pelajar seminit 2 tak apalah mohon maaf. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan misi kita bantras buta Al-Quran tanpa kos, secara percuma. Semua kita nak bagi semua sekali untuk belajar Al-Quran, mau dengan tak mau sahaja. Tuan-puan sekalian, insya-Allah kalau kita belajar Quran, insya-Allah Quran kita akan baca Quran dengan elok, dengan baik, dengan lahjah Arab, dengan sifat dan makhraj huruf dengan baik. Dan kalau siapa yang tak lancar, insya-Allah duduk di dalam geruk ini, insya-Allah boleh lancar bacaan Al-Quran. Dan bagi mereka yang tak pandai hukum tajwid, duk mengaji hukum tajwid mata corak, tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah kalau sekiranya ikut di dalam geruk ini dalam 6 bulan sahaja pengajian tajwid, insya-Allah boleh faham pengajian tajwid yang kita ilmu tajwid yang kita dah belajar sebelum ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tema kita tema yang ke-6. Tuan-puan tulis di ruangan tema kita tema yang ke-6. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang ke-6 kita nak bicara tentang hukum ra'. Ra' tebal ke ra' nipis? Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah. Baik, bahagian ra' ada berapa tuan-tuan sekalian? Bahagian ra' ada 6. Tuan-tuan tulis di ruangan bahagian ra' ada 6. Bahagian ra' ada 6. Okey, baik. Bahagian yang pertama yang kita belajar, bahagian pertama, ra' tersebut ra' yang berbaris, dan kita baca baris tersebut. Kalau ra' ru tebal, kalau ri kasrah nipis. Baik, bahagian 2 pula, ra' itu ra' sukun. Sebelum dia ada huruf yang berbaris. Huruf yang berbaris ni, kalau sekiranya dia mai baris fathah dhammah tebal. Contoh ur tebal. Kalau sebelum ra' dia mai baris kasrah nipis. Contoh tuan-tuan sekalian. Baik. Bahagian 2, bahagian 3. Bahagian 3 ra' sukun. Ra' tu ra' sukun. Sebelum ra' sukun tu, sebelum ra' mati tu, tuan-tuan sekalian, ada apa? Ada huruf mat. Huruf mat ada 3 alif waw ya. Kalau sekiranya huruf mat itu alif mat, maka tebal an-nar.
Kalau sebelum ra mati tu ada huruf waw mat ni, maka kita kena tebal. Contoh nur. Baik. Sebelum ra mati tu ada ya mat, kita kena nipis. Qadir. Okey, baik. Itu bahagian 3. Habis. Bahagian 4 pula. Ra mati. Sebelum dia tuan-tuan sekalian, ra mati ketika mana waqaf. Ra mati ketika mana waqaf. Sebelum dia tuan-tuan sekalian, sebelum dia ada huruf sukun. Maknanya sebelum dia ada huruf sukun. Baik. Apabila ada huruf sukun, kena tengok lagi huruf yang ketiga sebelum ra. Huruf ketiga sebelum ra. Sebelah huruf sukun tu. Baik. Jikalau huruf ketiga sebelum ra itu berbaris fathah, tebal. Contoh sahr. Baik. Kalau sekiranya huruf ketiga sebelum ra itu berbaris dhammah, tebal. Contoh suhr. Baik tuan-puan sekalian, kalau sekiranya sebelum huruf ra mati tu, baik, kalau sekiranya huruf ketiga sebelum ra berbaris kasrah, maka kita kena nipis. Contoh sihr. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bahagian yang kelima pula yang kita belajar minggu lepas. Ra mati, tuan-tuan sekalian, sama ada waqaf ataupun sambung. Ra mati, sebelum dia ada apa? Sebelum dia ada alif hamzah wasal. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alif hamzah wasal ni macam mana tuan-tuan sekalian ni? Alif ni ada kepala sad. Ni ada kepala sad ni. Sad. Kepala sad buai kok. Dah. Baik, ini ra mati. Baik tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya sebelum ini bahagian berapa? Bahagian 5. Sebelum ra mati ada alif wasal ataupun alif hamzah wasal. Kalau sekiranya alif hamzah wasal tersebut berbaris dhammah, fathah, kasrah, maka kita kena tebal. Baris pa pun kena tebal. Tuan-tuan sekalian, ini kalau sekiranya alif hamzah wasal berbaris lah. Kadang-kadang alif hamzah wasal tak berbaris, dia mai dengan huruf apa? Nun kasrah ke, maka kena tebal. Kalau nun dhammah ke, kena tebal juga. Fathah pun kena tebal juga. Apa-apa saja huruf, nun ke, huruf ta ke, huruf apa-apa saja tuan-tuan sekalian, apabila ada alif hamzah wasal, maka kena tebal. Biasanya tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya biasanya kita baca kan, bahagian berapa? Bahagian 2 kan. Bahagian 2. Sebab apa kena baca nipih? Dia kata sebelum ra mati tu baris kasrah, Tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya ada alif hamzah wasal, dia tak lagu tu dah. Dia tak duduk dah bahagian 2. Dia duduk bahagian khusus, bahagian 5. Bahagian 5, apabila ada alif hamzah wasal, mesti kena tebal. Dhammah ka, kasrah ka, fathah ka, tebal. Fathah, dhammah biasanya kita tebal. Masalah ada kasrah kena tebal juga. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini tuan-tuan sekalian, kita nak belajar apa? Kita nak belajar ra bahagian 6. Tuan-puan tulis di ruangan ra bahagian 6. Baik. Ustaz Sofwan Abdullah ada no? Baik. Ra bahagian 6, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan tulis di ruangan ra bahagian 6. Baik, ra bahagian 6 ni macam mana tuan-tuan sekalian? Mari kita tengok di sini. Baik. Dia semua ada 6 bahagian lah. Belajar 6 bahagian ni selesai. Ra bahagian 6 ni tuan-tuan sekalian, ra ini baris sukun. Ra ini baris sukun, tuan-tuan sekalian. Baik, sebelum dia ada tanda kasrah, huruf
sebelum ra ni ada huruf yang baris kasrah. Ada huruf yang berbaris kasrah. Baik tuan-puan sekalian, nipis ke tebal? Kalau ikut kaedah, nipis lah. Bahagian berapa? Bahagian 2. Kalau ikut kaedah, nipis. Sebab apa? Bahagian 2. No, tuan-tuan sekalian, Tiba-tiba selepas ra tu, dia main huruf isti'la pula dah. Huruf isti'la ada berapa tuan-tuan sekalian? Khassa dawtin khiz. Khassa dawtin khiz. No? Itu adalah huruf isti'la. Contohnya tuan-tuan sekalian, ra sukun sebelum dia kasrah. Kalau ikutnya nipis, tiba-tiba main dengan huruf sa' pula dah. Main dengan huruf sa'. Huruf sa' adalah huruf isti'la. Maka tuan-tuan sekalian, tak boleh duk pi bab 2 dah. Dia kena pi bahagian 6. Apabila baris kasrah, ra sukun, main pula huruf sa' adalah huruf isti'la, maka kena tebal. Kena tebal tuan-tuan sekalian. Kena tebal. Baik, sebagai contohnya, contohnya tuan-tuan sekalian, contoh dia macam mana? Contohnya, dia main huruf mim, ra, sukun, lepas tu sad, lepas tu dal, mir, sad. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikutnya dia duk bab nombor 2 ni. Kalau ikutnya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok mim dengan ra ni, mim sukun, ra sukun, mim baris kasrah. Kalau ikutnya dia nipis. Duk bahagian berapa? Bahagian 2. Tapi disebabkan ada huruf sa' ni. Sa' ni lah tuan-tuan sekalian. Bila ada huruf sa', baris pa pun tak apa. Fathah ke kasrah ke dhammah ke tuan-tuan sekalian, duk pula dalam satu perkataan, duk dalam satu rumah. No, satu kalimah. Tuan-tuan sekalian, duk dalam satu kalimah. Sebab ada sa' inilah tuan-tuan sekalian. Sa' adalah huruf isti'la, maka kita kena tebal. Mir sad. Kalau ikutnya mir sad, tapi kena tebal mir sad. Sebab apa? Sa' punya pasal. Sa'. Sebab sa' lah tuan-tuan sekalian. Sebab ada huruf sad. Baik, syarat dia tuan-tuan sekalian, syarat dia mesti kena duduk dalam satu kalimah. Dia tak boleh duduk dalam dua kalimah. Syarat dia mesti kena duduk dalam satu kalimah. Okey, baik, tuan-puan tulis di ruangan. Ini bahagian 6. Ra mati, sebelum dia ada baris kasrah. Selepas ra mati tu ada huruf isti'la. Huruf isti'la ni khassa dawtin khid. Qassa dawtin khid. Ada 7 kan 6 tuan-tuan sekalian. Huruf sa' ke, huruf kha ke, maka dia pula duduk dalam satu kalimah, duduk dalam satu rumah pula tu. Maka mesti kena tebal. Tak boleh ambil bahagian 2, mesti kena ambil bahagian 6. Contoh yang lain tuan-tuan sekalian, mirsad, firqatin. Contoh yang lain, tuan-tuan sekalian, ni huruf fa, firqatin. Ni firqatin. Baik, kalau ikutnya tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya dia main dengan fa ra saja, ra ni ra mati, fa baris kasrah, dia duduk dalam bab nombor 2. Ra nipis, fir. Tapi disebabkan tuan-tuan sekalian dia main dengan huruf qaf, qaf adalah huruf isti'la, maka kita kena tebalkan firqatin. Sebab apa kena tebal? Ni huruf qaf punya pasal ni. Sebab huruf qaf lah tuan-tuan sekalian kita kena tebal. Kalau tak ada huruf qaf, terus masuk bab 2. Bab 2, bahagian 2 nipis lah. No tuan-tuan sekalian. Lepas tu syarat dia satu lagi pula, duduk satu kalimah pula dah. Duduk satu kalimah mesti kena
Nipis. Duduk tu kalimah mesti kena tebal. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat tu insya-Allah boleh faham dah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita pada hari ini siri yang ke-39. Hari ni hari apa? Ahad, Isnin, Selasa. Pada hari Selasa habis juzuk 2. Hari Selasa ni habis juzuk 2. Pada hari Rabu ni tuan-tuan sekalian, saya nak buat live. Siapa-siapa nak baca dalam masa sejam, dalam masa 45 minit. Jadi tuan-tuan sekalian, kita boleh invite dia masuk. Invite dia masuk. Dia baca, saya tegak, dia baca, saya tegak. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh tonton. Jadi kalau sekalian tuan-tuan nak baca, tuan-tuan nanti saya akan buat makluman. Kalau tuan-tuan nak baca, tuan-tuan habaq kata nak baca, nanti kita akan invite tuan-tuan masuk ke dalam ni. Jadi tuan-tuan boleh baca, semua pakat tengok. Jadi saya akan tegak, saya akan bantu-bantulah tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Itu kita akan buat pada hari Rabu ni. Kita akan buat pada hari Rabu ni. Sebelum kita nak masuk juzuk 3, dalam 45 minit. Mungkin dalam 10 orang boleh baca, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muka surat 39 juzuk 2 suratul Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya baik. Ha. Muka ha. Kerengkung. Bawah, tengah, atas, tengah. Dua beradik dengan huruf ain, tak ada baris. Tak ada apa, tak ada titik. Ha sama. Hafidhu dhu. Lidah keluar 0.5 cm. Ala sa. Huruf isti'la sa. Nanti kita belajar. Salawati was-salah. Salah. Mat apa tu? Mat asli. Kalau kita berhenti, salah. Ma'arif ni sukun. Salatil. Bukan til. Wus. Bukan wus. Siapa baca wus, itu huruf sad. Wus. Bukan wus. Biasanya tuan-tuan sekalian, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Biasanya kita akan baca wusta. Sebab apa? Ta tebal, muncul mulut. Tuan-tuan sekalian, sin senyum. Biasanya kita baca macam mana? Wusta. Huruf sin tu kita akan baca dengan huruf sad kalau baca lagu tu. Habis tu nak baca macam mana? Wusta. Macam tu tuan-puan yang dirahmati Allah SWT. Senyum balik tu. Muncul mulut. Senyum balik. Lepas tu ta. Lillahi qanitin. Ma'arif li sukun. Sekali lagi 1 2 mula tuan-puan sekalian. Kuat-kuat sikit baca. Hafidhu ala salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, lagu tu. Baik, ayat 239. Fa in khif, nun mati bertemu dengan huruf kha, izhar.
Zahirkan, jelaskan nun. Fa in, jelas tanpa dengung. Fa in khif kerengkong, tempat parking kerengkong, bawah, tengah, atas. Adik-beradik dengan huruf ghain. Fa in khif tum bukan tom. Tum farijalan lan au. Tuan-tuan sekalian, waw ini waw sukun kan, sebelum dia bagi fathah. Jadi tuan-tuan sekalian, sifat dia apa dia? Lin. Sifat yang kita belajar semalam, lin. Rukbana, na tu mat iwaq, berhenti ada mat, tak berhenti tak ada mat. Berhenti mat mai, tak berhenti mat tak mai. Baik tuan-tuan sekalian, sekali lagi. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya baik, terus lagi tuan-tuan sekalian. Fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Senyum balik. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, mak apa tu? Ma'arif disukun. Okey, terus lagi. Walladhi la ladhi dhi lidah pula za. Walladhi, ayat 240 tuan-puan tulis di ruangan 240. Walladzina yutawaffau bukan fa. Baik tuan-puan sekalian, waw ni waw mati. Sebelum dia bagi fathah. Nak kata lagu mana, waw tu sifat dia apa dia? Tuan-tuan nak kata apa? Waw tu lah waw lin, lembut. Fau, maklin kah? Tak, bukan contoh maklin. Kalau berhenti baru jadi maklin. Contoh walladzina yutawaffaun, berhenti baru jadi maklin. No tuan-tuan sekalian. Kalau kita berhenti ataupun sambung, sifat dia tetap lin juga, waw mat tu. Sebab apa? Sebelum dia ada bagi fathah. Fau yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan baik, minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li huruf zai safir, azwajihim, him bukan jihim. Sekali lagi tuan-puan yang dirahmati Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah, kita cuba tengok azwajan wa. Nah, tanwin bertemu dengan huruf waw, duduk di dalam ba, nun mati atau tanwin, tuan-tuan sekalian, bertemu dengan huruf waw. Hukum apa? Idgham ma'al gunnah. Nak tahu lagu mana? Huruf idgham ma'al gunnah ada berapa? Minu waw tu. Minu waw tu, tuan-tuan sekalian, ada 4. Lepas tu wasiyatan li baik, tanwin bertemu dengan huruf lam. Apa hukum dia pula? Idgham bila gunnah.
Masuk tanpa dengung. Apa huruf dia? Lari. La. Lari. Baik, li azwajihim mata'an an ilal haw. Tuan-tuan sedia waw mati sebelum dia ada bari fathah. Waw itulah pada dirinya sifat dia adalah lin. Tuan-tuan sekalian, hauli ghoi ya mati sebelum dia ada bari fathah. Ya itulah sifat dia lin. Ghaira i senyum, kha muncul mulut balik. Ra tebal. Ranj. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jim tersebut adalah qalqalah wusta, pertengahan dua akhir kalimah tapi tidak ada syaddah. Baik, sekali lagi tuan-puan yang dirahmati Allah, wasiyatan. Jangan baca wasiyatal, itu ya mat. Wasiyatal ya syaddah. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Baik. Terwih lagi tuan-tuan sekalian. Fa'in nun mati bertemu dengan huruf kha. Okay, baik tuan-puan sekalian, apa hukum dia? Izhar. Baik. Nun mati itu di hukum dia. Lepas tu di sifat dia pula. Sifat nun mati tu sifat dia pada gunnah, pada diri nun tu gunnah. Nun mati dan mim mati sifat dia gunnah. Fa in kharajna fala kharajna fala, jim tu adalah qalqalah wusta, qalqalah sughra, qalqalah kecil. Fa in sebab apa qalqalah kecil? Sebabnya qalqalah nombor 3 sughra, sebab apa? Duduk tengah jalan. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi. Tuan-puan sekalian, kita berhenti pada alaikum. Kita berhenti pada alaikum. Sekali lagi, alai, ya itu adalah ya lin. Sifat dia lin. Fa in kharajna fala kharaja nah. Fa in kharajna fala junaha alaikum. Baik, ulang balik tuan-puan sekalian. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. nun mati bertemu huruf fa, ikhfa haqiqi. أنفسهن nun syaddah wajib al-ghunnah. Nun mati betul mim. Idgham ma'al ghunnah. Jangan baca ma'ruf. Fa. Parking dia ruf, bukan ruf. Bukan macam tu. Ruf. Bukan macam tu. Ruf. Dalam. Bibiak dalam. Ruf. Baik, tuan-tuan sekali lagi dah. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. Baik, terus lagi. Wallahu azizun. Za sifat dia safir. Azizun hakim. Baik tuan-puan sekalian, mim tu sifat dia apa dia? Baik, sebelum tu mim tu dia bagi tanwin kan. Tukar dia, tanwin tak ada fungsi dah, buang terus.
Tukar dia kepada huruf sukun, tuan-tuan sekalian. Tukar kepada huruf sukun. Sifat dia apa dia? Sifat dia gunnah. Time berhenti. Wallahu azizun hakim. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, ayat 241. Walil, tak boleh lagu tu. Walil bukan walil lah. Walil mutal ta muncul mulut. Talla timata bil bukan bil ma'ruf. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Baik, ruf tu apa? Ma'arif disukun. Kemudian tuan-tuan sekalian, haqqan 'alal muttaqin. Baik tuan-tuan sekalian, haqqan tanwin bertemu huruf ain, apa dia? Apa hukum dia? Hukum dia adalah izhar halqi. Apa singkatan dia? Formula dia apa dia? Formula dia macam mana? Au hin kha'ahu au hin kha'a. Haqqan, tak payah dengung. Dia ada 6 huruf, tak payah dengung. Haqqan 'alal muttaqin. Baik tuan-puan sekalian, nun mati. Baik, muttaqin, nun bagi fathah tu tuan-tuan sekalian. Nun bagi fathah tu, kalau kita berhenti, fathah tu tak ada dah. Tukar kepada siapa? Tukar kepada sukun. Bila tukar kepada sukun, tuan-tuan sekalian, kalau berhenti, sifat nun mati itu adalah gunnah. Sifat dia nah, gunnah. Lepas tu tempat parking dia tempat parking dia khaysum. Ni kat hidung. Tempat parking dia kat hidung. Khaysum. Tempat parking khaysum, anggota hidung. Sifat dia gunnah. Tuan-puan sekalian, sekali lagi nah. Haqqan 'alal muttaqin. Baik tuan-puan sekalian, terus lagi 242. Kadza lidah pula. Kadzalika yubayyinu. Jangan baca kadzalika yubayyinu. Tak ada syaddah, bagi ada syaddah, bagi sempurna, bagi ada syaddah. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum kum. Baik, mim mati sifat dia apa dia? Gunnah. Tempat parking mim mati khaysum. Lakum tu mak apa? Mak badal. Ya tu tempat parking dia di mana tuan-tuan sekalian? Lisan. Nanti kita belajar sudut dia mana. Ya mat ni tempat parking dia. Ya, bukan ya tu, bukan ya. Ya. Ni, rongga kerengkung, mai keluar ke rongga mulut. No, tuan-tuan sekalian. Itu jauf, tempat ada jauf. Maksudnya anggota jauf. Rongga kerengkung sambung rongga mulut pula. Ya ayatihi mak apa tu? Silah qasirah. La'allakum ta'qilun. Sekali kita tuan-puan sekalian. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Baik, terus lagi ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut.
maut. Baik tuan-puan sekalian, maut, mim, waw mati itu, waw mati sebelum dia ada bagi fathah. Apa sifat dia? Lin. Apa sifat dia? Lin. Kalau hukum mat pula, maut. Kalau kita berhenti di sisi hukum mat, lin. Tuan-tuan sekalian, lin. Sebab apa? Fathah tak boleh nak kawan dengan waw. Kalau bagi kawan juga jadi lin. Tuan-tuan sekalian, fathah mesti dia kawan dengan alif mat. Panjang berapa harakat? 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 harakat pun boleh juga. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Baik, terus lagi. فقال لهم الله موتوا ثم lidah pula wajib al-gunnah thumma ahyahum hum sekali lagi tuan-puan sekalian. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. terus lagi. Inna Allah ladhu fadl, huruf ba tidak ada qalqalah, fadlin 'alan nasi walakin nas. Ma'arid disukun, sin adalah safir. Sekali lagi. Inna Allah ladhu fadlin 'alan nas. Terus lagi. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. sekali lagi tuan-puan sekalian. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Baik tuan-puan sekalian, sekali terus ayat 244. Waqatilu fi sabilillah. Sekali lagi. Waqatilu fi sabilillah. Lam kedua tu lam nipis. Wa'lamu anna Allah sami'un alim. Alim tu ma'arif disukun. Sebab apa? Lam berbalik kasrah. Kasrah jumpa dengan kawan dia ya mat. Wa'lamu anna Allah sami'un alim. Okay, baik tuan-puan sekalian, terus lagi nah. Man ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا sekali lagi. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. terus lagi. فيضاعفه له huruf dha tidak ada qalqalah. أضعافا كثيرة. sekali lagi tuan-puan sekalian. فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ra itu ra tebal. Sebab apa? Ra bagi fathah. Bahagian berapa? 1. Wallah bukan wallah bukan wa. Wallahu yaqbidu. Bu lidah duduk tepi. Bu yabasu. Huruf sin duduk di atas sin. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita akan belajar esok di dalam tema yang ke-7. Esok kita akan belajar kita buat ayat ni. Wa yabasu ilai ya itu adalah ya lin. Ilaihi turja'un. Senyum balik tuan-tuan sekalian. Okay, baik, sekali lagi wa yabasu. Sebab apa kena baca huruf sin? Sebabnya sin duduk di atas. Kalau sin duduk bawah, huruf sa' di atas, maka huruf sa', tuan-puan sekalian. Tapi ada satu kalimah tu jangan guna formula ni. Maknanya dia boleh dua. Kalau dia boleh baca huruf sin boleh, huruf sa' pada.
pun boleh. Dia ada beberapa kalimah je tuan-tuan. Dia tak banyak. Nanti kita akan baca tuan-tuan sekalian. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi sekali lagi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay, baik, kita terus kita terus. Kita langkah tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة sekali lagi حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada hari ini kita belajar tema yang ke-6 tentang hukum ra'. Jadi tuan-tuan sedang kita nak cerita ra' bahagian 6. Bahagian 6, ra' tersebut ra' sukun, sebelum dia ada bagi kasrah. Selepas ra' tersebut ada huruf isti'la'. Jadi ra' tersebut jangan baca nipis, kita mesti kena baca tebal. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setakat tu insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين من التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.